Hari tu anak saya kurang sihat. Balik dari sekolah dia kata dia pening kepala. Jadi dia tak lalulah nak makan. Anak request nak makan bubur nasi. Jadi jom teman saya buat bubur nasi anak kurang sihat. Mula-mula sediakan periuk dan panaskan periuk. Bila dah panas, masukkan sedikit minyak untuk menumis. Panaskan minyak. Selepas minyak dah panas, masukkan bawang putih yang sudah diketuk ke dalam periuk sampai kekuningan. Bila bawang putih dah kekuningan, masukkan setengah pot beras yang sudah dibasuh. Yang masuk air sekali dengan beras tu nak mudah masuk dalam periuk dah. Ini cara saya, cara orang lain saya tak tahulah. Lepas tu masukkan air masak penuh periuk tu. Masuk bubur kena air banyak barulah jadi lembek nasi. Masukkan ayam yang saya potong dadu. Lepas tu saya gaul dengan garam. Ni tip dia nak bagi sedap bubur, kena letak kaki ayam. Sebabnya lemak dari kaki ayam tu menyedapkan lagi bubur nasi. Kacau bias bati tu masuk bubur bias separuh air dengan api sederhana. Api kerak cek lah, takut dia hangit bawah. Bila air tinggal separuh dah, masukkan carrot. Tu cek lah nasi tu lembek ikut cita rasa awak lah. Dah lembek, masukkan garam dan gula. Kacau bias bati. Ni dah siap dah bubur nasi. Tapi anak saya suka kuah banyak. Jadi saya masuk lagi setengah cawan air. Dan saya masuk lagi garam dan gula untuk bagi rasa sedap lagi lah. Ni atas saya awak lah nak kuah banyak atau kuah sikit. Lepas tu perasa balik lah dengan garam gula. Okey, garam dan gula dah larut. Okey, siap bubur nasi saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.